Akak ni mengadu, motor dia bila bawa motor rasa berat, naik bukit pun tak larat. So bawa pun macam tersemput-semput. Dan akak ni suruh kita cek bahagian CVT sebab dia ingatkan punca daripada bahagian CVT. So lepas kita bawa memang ternyata tak best lah. Bila bawa memang berat dan rasa semput-semput. Bila try memang tak best lah. Motor ni senang cerita lah. So bila bas semput-semput ni macam biasalah. Benda pertama kita cek ya bahagian api. Kita buka plug dulu. Kita tengok sama ada plug lama dah sampai tak boleh pakai tu macam mana. Bila kita buka plug dia depan memang hitam. Tapi kita tengok elok lagi sebenarnya tak ada masalah. Kita cek api pun cantik, terutama bila dengan high RPM. So plug tak ada masalah. Kita cek bahagian kepala plug lah. Kita cuba cabut kepala plug and then directkan kalau plug punya wire. Dan bila kita cek memang tak ada masalah. Kita direct pun api pun cantik. So bukan isu dekat bahagian api. So kita cek bahagian minyak pula. So bahagian air filter flow. Bila kita buka skru ada something yang mengalir meleleh macam ni. Ini yang tak normal ni untuk motor-motor skuter untuk bahagian air filter. So kita cabut semua, kita cek dulu satu persatu. Sepatutnya kawasan air filter ni kering, tak perlu ada minyak. Tapi macam mana boleh datang minyak yang melempah terlampau banyak macam ni. Minyak yang keluar daripada kotak angin ni terlampau banyak sampai melempah dekat bawah. So ini punca air filter dia basah penuh dengan minyak and then tersumbat. Tak boleh nak tapis udara masuk dalam kawasan bakaran. So itulah punca dia. Untuk nak double confirm senang je. Kau try motor tanpa pakai air filter. So bila aku try ternyata motornya lebih ringan dan sedap dah tak macam sebelum ni. So aku pun suruh owner try sendiri. Rasakan perbezaan dia untuk nak tunjukkan lah disebabkan apa punca motor ni masalah. So bila lepas try owner pun puas hati. Katanya sangat jauh berbeza compare dengan sebelum ni. So bila aku tanya apa yang last owner ni buat dekat motor ni. So dia kata sebelum motor ni datang tepung semput, dia last tukar minyak hitam. So lepas dia tukar minyak hitam terus jadi motor semput dan berat-berat. So aku ceritalah apa puncanya. So sebelum ni last kemungkinan besar bengkel tu tuang minyak hitam terlampau banyak. So sekarang ni solution dia kita kena cuci balik semua bahagian air filter ni dan tukar yang baru and then kita buang balik minyak hitam yang isi terlampau banyak tu dan masukkan yang secukupnya. Tapi owner request untuk tukar baru sahaja. So kita suggestkan pakai minyak hitam Petronas Penta A700 untuk daily use. So bila kita buka minyak hitam ni untuk proses tukar minyak hitam yang baru, ternyata aku pun terkejut lah. Sebab aku ingatkan minyak hitam yang keluar ni kemungkinan dalam 1 liter tu normal orang terletak 1 botol. Tapi hakikatnya minyak hitam yang terkeluar ni lebih daripada 1 liter. Tapi aku tak cerita dekat owner lah. Sebab apa? Aku tak nak owner fikir buruk pasal orang lain. Sebab aku pun faham kita pun buat bisnes. Kalau kita nak perfect macam mana sekalipun, kalau dah nama manusia, mesti akan ada terlepas juga 1-2. Itu kita panggil human error. Tapi apa pun kita boleh, kita nak elakkanlah benda yang berlaku. So aku faham situasi mana-mana pihak ni. So kita pun masuk balik minyak hitam macam biasa ikut sukatan yang sebenar. Dan minyak hitam lebihan ni kita keserahkan pada owner dah. So lepas semua settle, kita cek sukatan dekat chopstick untuk double confirm. And then kita try motor ni balik macam biasa. Kita pasang balik semua macam biasa. And then kita try balik. So bila kita try ternyata memang ringan dah sedap dah, tak macam sebelum ni. So kita pun boleh serahkan ke owner. So untuk korang mana nak servis motor skuter korang, boleh datang ke mana-mana cawangan dan garaj yang dekat rumah korang. Kalau kerja berkaitan yang berat, korang boleh booking slot dululah. So apa-apa boleh PM kita dulu.